Akhirnya sampai juga. Padahal Assalamualaikum kepada para sahabat YouTube semua pagi ni aku on the way nak ke Karamsau Desaru. Sekarang ni aku dah masuk simpang ke Karamsau lah ni. Tadi ada jumpa roundabout yang nak menghala ke Desaru tu. Aku daripada Bayu Damai, jadi aku ambil jam pukul 3 lah untuk masuk ke Desaru. Kemudian sempang yang pertama tu korang beloklah kiri kan. Inilah jalan dia, terus saja. Jalan dia pun ni macam jalan main lap lah. Kalau motor sedap ni main lap macam ni kan, ada belok-belok macam ni kan. Ok, jom geng kita layan geng. Okay, Karamsau Desaru ni merupakan salah satu lokasi santai lah yang semakin dikenali dekat Desaru ni lah. Tempat ni menawarkan suasana yang tenang dengan pemandangan pantai yang indah. Deruan ombak serta angin laut yang nyaman jadikan lokasi sesuai untuk berehat bersama keluarga dan rakan-rakan. Kawasan ini juga sering menjadi pilihan pengunjung untuk berkelak, berkemah dan menikmati keindahan matahari terbit tepi pantai. Okay, lokasi ini juga dia menawarkan ketenangan alam dengan panorama pantai yang memukau. Deruan ombak dan hembusan angin laut mencipta suasana yang cukup mendamaikan geng. Menjadikan terbaiklah kat sini untuk berehat sambil menikmati keindahan dan alam yang semua jadi kat Johor ni kan. Tempat ni kira macam baru nak naik jugalah. Tengok tu ada food truck semua kan. Kalau pagi-pagi ni tak ada food truck, tak adalah jual makan dekat food truck ni. Dia sebenarnya hari malam. Okey, ni sekarang aku dah sampai dekat lokasinya. Jetinya tu malam. Air ombak ni kita tak tahu dia nak surut ke, dia nak pasang ke. Biasanya kalau air nak pasang atau surut, dia akan besar macam ni lah. Okay, pagi-pagi ni sebenarnya nak tunggu sunrise geng. Tapi daripada pukul 7 tadi nak dekat 7.30, sunrise pun tak keluar-keluar ni geng. Ada awan yang menyelimuti kawasan ni lah, jadi tak berapa nak nampak lah. Nampak macam mega-mega ni dia kan. Boleh lah ni, layan je lah apa pemandangan yang ada kat sini kan. Okay, kalau korang tengok kat ujung sana tu ada satu jeti tu kan. Jeti tu tempat memang ramai orang mancing lah kat situ. Kalau siang ke, tengok kalau air pasang ke kan, malam memang lagi ramai rasanya tu. Okey geng, ni sekarang tunggu sunrise memang tak keluar-keluar ni geng. Rasanya aku balik je lah ni. Nak tunggu sini pun yelah, tak ada benda sangat kan pagi-pagi ni. Kat sini kalau nak pergi malam lah cantik. Malam memang ada tempat untuk makan-makan kat sini kan, santai-santai bawa anak ke apa kan. Boleh main skuter ke kat sini, kereta-kereta mainan memang banyak lah dekat kawasan sini malam hari. Ok geng, jom ikut aku pergi hiking dekat Denai Bandaran Bandar Penawar geng. Ok jom kita pergi geng.
Okey, kawasan dia terletak dekat sebelah masjid masjid yang terletak dekat atas bukit dekat Bandar Penawar ni. Okey, kalau korang naik daripada roundabout bawah tu, naik jumpa masjid atas bukit ni. Okey, dia betul-betul dekat sebelah masjid ni je kawasan dia. Dekat sini korang dah nampak dah parking kereta memang banyak, memanglah pagi-pagi ni kan. Jadi jom kita tengok ramai tak orang kat sini, geng. Okey, kita cari parking dulu lah kita parking kereta dulu. Jika kita kecil senang parking. Sini lah dekat ni. Tiba. Nanti nak keluar seksa. Tu, tepi tu. Tepi tu, Camry. Okey, sebenarnya aku memang tak ada plan nak ke sini, tapi yalah ada orang yang ngajak kan. Layankan aja kan. Jom geng, kita tengok apa dekat sana. Ayah dia marah. Mana ada tak ada tahu dia. Ajak aku tinggal. Orang dia nak bagi ambil gambar. Anak-anak boleh. Oh, dia ada pergi. Okay geng, ni aku try warm up dulu boleh ke tidak aku naik bukit ni kan. Dah lama ni tak naik bukit, nak hiking ni kan. Ni testing. Okay tak? Dah sampai ni orang. Aku lagi ekstrim memang. Aku lagi kanak. Tak lagi. Dah dia pergi dengan Zain ni semua. Dengan ni low office dia bayar. Okay, ni sebenarnya aku decide untuk naik daripada jalan raya dululah. Sebab ni jalan raya ni dia naik bukit. Nanti dah sampai dekat puncak dia dekat atas tu, barulah kita turun ikut jalan hutan ni lah. Jom geng, kita mulakan penggembaraan kita I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same bobcat, same moon boots, trying to outrun the thought of you. But in standing true, don't stop. You can't leave in a town this small. You can change your mind. Akhirnya sampai juga. You can change my name in your phone. You can't leave in a town this small. I moved on, but not too far. Just down the road from who we are. You can change your hair, change your street, but you can't outrun the memories. Nah, I ain't mad, I just laugh sometimes. How love can fade, but this town stays mine. They say small towns, just don't forget. I guess you're right about that. You can change your mind, but not your past. Every mile just feels like moving fast. You can change my name in your phone. You can't leave in a town this small. Every red light still knows your car. Every Porsche light still breaks my heart. You can back it up, girl, burn it all. You can't leave in a town this small. Don't go too far when it's written in the common stars. I try leaving, tried it all. You can't leave in a town this small. Yeah. You can change your mind, but not your past. Every mile just feels like moving
can't live in a town this small. Every red light still know you call. Every porch light still breaks my heart. You can back it up, girl, burn it all. You can't live in a town this small. Change your mind and not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't live in a town this small. Every red light still knows your car. Every porch light still breaks my heart. You can back it up, girl, burn it all. You can't live in a town this small. Okay geng, pedoman yang aku ikut laluan kat sini untuk aku tahu geng, cantik. berapa jauh lagi perjalanan ni. Ada satu penanda kayu tu kayu tu dia ada satu nombor lah. Nombor tu makin menurun lah. Kalau daripada bawah kita mula daripada 1, kalau daripada atas daripada nombor besar lah. Nanti ikut je nombor tu, dia makin turun sampailah ke destinasi nanti. Okay geng, jom layan. Okay, nanti sampai dekat depan tu nanti korang akan dengar satu bunyi tau geng. Bunyi binatang. Aku tak nak sebut binatang apa, nanti korang dengar sendiri. Komen lah dekat bahagian komen aku ni kan. Oh, hilang dari ayam ni. Apa yang korang dengar dekat dalam hutan ni nanti. Kalau 3 ikut tak jauh tadi. Bab kata orang tua-tua ni dekat hutan ni jangan sebut nama binatang yang kita takut ni kan. Dengar je geng. Ni contoh aras kayu tu yang ada nombor. Ikut je nombor ni. Nombor ni akan makin menurun. Nanti sampailah kat bawah tu nanti. Ni macam naik ke atas. Ha? Ni boleh ni tak? Kita keluar sini. Dia turun balik ke sana. Turun. Kalau sini kau dia boleh juga. Ni shortcut. Okay geng, dalam hutan ni korang kena jagalah mulut korang tu jangan cabul sangat lah kan. Kalau nampak apa-apa ke, dengar apa-apa ke, buat tak tahu je, diam aja. Layan aja geng. Okay, ni tadi 3-3, sekarang 3-1. Jom geng, layan lagi geng. Pokok duit ni. Dari sini pun boleh. Semput. Boleh tak? Boleh tak? Itu baru 26 tau. Dia sampai 1 Dia unplanned tau. Dia 3 point kau. Aku je propose. Ui. Tengok. Lotong. Sini tadi. Apa? Sini tadi. Kita jumpa balik kau mak ngah. Kawan dengan Macam mana boleh jumpa sini? Macam mana ni? itu nombor leh. Itu nombor. Macam mana ni?
Kita mana balik keluar tadi? Nanti I keluar pun ikut sampai tadi tempat sama kan? Tak. Jalan raya. Ada banyak. Dia jalan raya nanti jumpa Telekom punya tu. Kali kau punya tu atas sekali. Masuk belah kanan kalau nak kat jalan. Okay. Okay. Bye. Careful Ui, baik bunyi ni. Okey kan, Cina tadi tu tadi dia naik daripada bawah ikut jalan hutan. Aku pula naik ikut jalan raya. Jumpa dekat tengah-tengah ni. Siapa kan? Ni tadi Ain. aku jumpa dia. Lepas tu bunyi suara tadi tu, oi makin kuat dia punya bunyi. Aku takut juga apa-apa jadi pada Cina tadi tu kan. lembut je kan? Tapi okey kot dia agaknya. Dia dua orang tu dengan anak dia. Dia kerja mana? Dia kerja Mori. Mori Maksud. Ada semua lagi Kat rumah lagi kan? Tak usuk. Kata usuk. Ya geng, kalau nak ikutkan dalam map yang dekat luar tadi tu, dekat batu tadi tu, dia ada satu map. Dalam map tu dia ada tiga jalan jalan yang aku ikut ni jalan yang paling dekat sekali lah. Dia boleh jalan sampai ke berapa, lebih nak dekat 10 km jugalah. Kalau perjalanan dia yang paling jauh sekali memakan masa lebih kurang dalam 1.5 jam. Kalau yang aku pergi ni dalam 40 minit dan dekat sejam je lah. Dia ada 3 jalan. Jalan yang aku ikut ni kira jalan yang paling shortcut sekali lah ni. Boleh lah untuk buat panas-panas badan kan, keluarkan peluh. Boleh lah lalu sini ni geng. Don't know if I can find my way out. Berapa ni? 11. Maknanya ada 1100 meter lagi. Sembilan 900 meter lagi. Bertahanlah. To shake me out again. Bunyi binatang yang ada tu aku bukan rekod-rekod, aku tambah-tambah ke pun bukan bukan edit ini original punya suara 6. Tapi 3 jalan. Ada satu. Ni ke mana? Ada Mel?
I don't know if I can find my way out. Bawa orang sakit. Dengan pengalaman aku hiking ni, aku pernah pergi dekat yang dekat Seri Alam tu, dekat Pasir Gudang, dengan dekat Tanjung Lumpur tu dua tempat ni aku pergi. Memang dua bukit ni memang kalau naik memang tegak tapi kalau nak dibandingkan dengan bukit yang kat sini, sini lagi memang santai lah geng. Kalau setakat nak keluar-keluar kapal Low ni, memang ni lah tempatnya geng. Memang dia pun, yalah, suasana dia pun dia terletak dekat tengah bandar penawar ni kan. Okey lah ni. Mana pelanggan ada dah? Dah sini. Akhirnya 10 km. Ya, berjaya juga kita melapisinya. Tanpa ada sebarang masalah Okey. Dah balik. Okay geng, aku dah sampai tempat parking kereta ni Okay, aku nak suggestkan pada korang kan, itulah kalau aku pergi tempat ni memang okey lah bagi aku ni. Memang aku recommendkan lah. Tak berapa nak adventure sangat lah kata orang tu kan. Tak adalah sampai dah sakit-sakit badan kan kalau pergi tempat lain kan. Tempat ni kira okey lah. Okey geng, jom. Aku dah nak balik dah ni. Okay geng, kena aircon dulu. Layan geng. Okay, jalan dia ni daripada masjid atas tu kita turun bukit. Turun bukit akan jumpa satu roundabout. Roundabout tu kita akan belok kanan lah geng. Ambil pukul 3 lah. Okay geng, sampai sini je geng aku punya video. Dan siapa-siapa geng yang belum subscribe lagi channel aku ni kan, moga-moga korang boleh tolong subscribe lah kan geng, aku punya channel ni geng. Mudah-mudahan korang punya rezeki ni pun kan bertambah lah dengan subscribe korang yang membantu aku ni kan. Ok geng, sampai sini je layan geng. Assalamualaikum. Selesai untuk hari ini. Jumpa lagi next time.